Assalamualaikum sahabat-sahabat, apa khabar semua? Ada sihat ke? Di video kali ini, jom ikut kami short road trip ke Betong, Thailand selama 2 hari 1 malam sahaja. Kami bergerak dari Kuala Lumpur dari malam tadi, singgah di kampung jiran kami di Kuala Kangsar. So, kita akan bergerak masuk ke border Bukit Berapit, Betong pada pagi ini. Jarak perjalanan daripada Kuala Kangsar ke border lebih kurang 130 km. Masa perjalanan lebih kurang 2 jam. Ini kami sampai di stesen Petronas Pekanbaru Hulu. Isi minyak penuh-penuh sebelum cross border. Alamak, lalu minyak kat sana mahal. Lepas isi minyak, kita isi perut pula. Kedai insurans Thailand yang first kami jumpa, kami singgah buat insurans kat kedai ni teruslah. Sekarang musim cuti sekolah, so memang ramai masuk Thailand. Di Immigration Malaysia, kami terpaksa menunggu hampir 2 jam baru dapat job pasport. Cuaca memang panas terik. Sampai titik kereta kami pun tertanggal. Pula. Okey. Assalamualaikum. Tengok lain pula. Tengok lain pula. Next. Time kuda dia mami tak ada beras dia. Ya sih. Kau usah buka dengan aku pasal lagu ni, mari masuk bilik dulu nak tengok apa dia. Dia suka chain kan? Jalan batu pun ada sepadan. Kalau dengan motor bolehlah berhenti ambil gambar kat sini. Dengan kereta susah sikit. Sebab hari ni memang sesak ramai orang. Nak parking pun susah. Please. Sedih lagi kau. Sedih lagi. Sedih lagi. Sedih lagi. Ni. Wow, Thailand. Dan welcome to Thailand. Kita tak ada nampak. Parking. Welcome. Memandangkan untuk job pasport di Immigration Thailand sangat-sangat sesak, kami terpaksa mengambil Perkhidmatan Express sebab dah tak larat tunggu 2 jam lagi kat sini. Bahagian custom untuk register kenderaan, aku nasib baik sebab kakak tu panggil buat kat atas. Kalau tidak 2 jam lagi menunggu. Alhamdulillah, welcome to Thailand. Stand kalau TikTok mana macam India. Tak jadi dia stand lah putih. Dia stand kan putih. Rasa ban kita pergi cari makan dulu di area Butterfly Hotel. Sini memang banyak kedai halal, sedap-sedap pula tu. Sebelah je dengan kedai Abang Halim Group 41 dengan biker station kedai Banzan tu. Belum tu kami dah pergi ke kedai di dapur, kedai yang viral tu. Memang cuti sekolah orang ramai gila. Sampai parking kereta pun tak ada, tempat duduk pun tak ada. Carilah kedai lain yang available, yang cepat. Sebab dah lapar ni. Shopping lama. Mana? What do you want? Huh? What do you want? Kau nak? Nak? Ambil lah. Tak nak? Tak ada kita tadi. Boleh? Lepas makan, kami singgah solat jamak dan kosar di Central Mosque of Betong, Thailand. Kat sini memang banyak masjid. Majoriti penduduk di sini berketurunan Melayu, beragama Islam dan boleh bercakap bahasa Melayu. Di sekitar masjid ni banyak terdapat restoran makanan halal, so senang lah. Kalau nak cari makanan halal, cari masjid dulu. Lagipun lokasinya sangat dekat dengan Pekan Betong. Solat pun sudah, makan pun sudah, so kita pusing-pusing kawasan dekat-dekat lah. Kami pergi naik atas bukit sikit dekat dengan Stadium Betong. Kalau tak silap namanya Municipal Park. Kat sini ada macam museum, taman-taman, kompleks sukan, akuatik, padang bola, taman permainan kanak-kanak pun ada kat sini. Kebetulan pada hari kami datang tu ada kejohanan sukan antara sekolah-sekolah di kawasan Betong ni lah. So ramai kanak-kanak sekolah datang sini. Aktiviti pertandingan sukan dia orang buat kat stadium dekat bawah tu, Stadium Betong. So kat atas ni ada banyak jual-jual lah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Tengah padang tu dia orang tengah buat pertandingan sepak takraw, olahraga, bola sepak, macam-macam lagi lah. So meriah kawasan ni hari ni. Kita jalan-jalan sekitar taman kat atas ni. Tempatnya bersih, cantik dan di-maintain rapi lah. Kat tengah-tengah ada macam satu kawasan lapang, macam dataran. Ini sebab musim cuti sekolah di Malaysia, memang ramai orang Malaysia kat sini. Anak aku dah nampak playground di seberang sana. Dia pantang nampak playground ni. Memang kena main dulu lah. So biarlah dia main untuk beberapa ketika sampai dia penat berpeluh-peluh. Thailand. Thailand. Awak datang dengan siapa ni? Cikgu? Ya. Pertandingan. Pernah pergi Malay? Malay? Pernah pergi Malay? Tak pernah. Awak main apa? Ha? Main apa? Saya Main memang ada tengok je. Tengok je. Ni awak main sukan. Besok nasyid saya. Asyik. Patut kaji Melayu. Good luck, good luck. Semoga berjaya. Amin, amin. Terima kasih. Jom kita cari homestay kat mana. Aku tak tahu. Tengok map lah ni. Sambil cari homestay, sambil pusing kan pekan betong yang tak berapa besar ni. Meriah lah, sangat meriah. Nombor plate kenderaan memang banyak, nombor plate kenderaan dari Malaysia. Korang boleh nampak tak kat depan tu? Menara jam. Itu adalah salah satu ikon di betong ni. Kalau korang perasan, dalam setiap wilayah di Thailand ni, dekat pusat bandar ni memang ada menara jam. Mungkin dah jadi trademark untuk setiap bandar di Thailand. Cancel nak cari homestay dulu. Tengok jam masih awal. So kita belencong lah ke tempat lain dulu. Kami ke PTT yang dekat dengan OK Betong punya sign tu. Pintu masuk ke Pekan Betong. Kat sini ada 7-Eleven, ada Cafe Amazon. Tandas yang bersih, surau yang besar dan selesa untuk orang Islam solat. Charge kereta EV di setiap PTT. Ada Cafe Amazon. Sambil charge kereta EV, boleh lah pakai Cafe Amazon, 7E. Lepas beli makanan dari 7-Eleven, burger, air susu, kopi kan, kami terus ke depan dekat signboard OK Betong saja lalu. Kalau di sebelah tiga wilayah ni normal, memang ada roadblock macam ni. Kat tengah-tengah jalan ada macam awning besar. Polis askar dia orang duduk sini lah untuk kawal dan pantau pergerakan serta keselamatan para penduduk di sana. Kat sebelah kiri tu landmark OK Betong. Tapi kami semua malas berhenti nak ambil gambar, so aku hulur kamera Insta360 lah. Ramai rider RZ member tengah bergambar kat sana. Jom kita ke homestay. Inilah homestay kami. Disebabkan semua hotel penuh, so kami terpaksa ambil homestay. Lokasi atas sikit daripada Garden View Hotel dekat Patung Ayam tu kan, lepas dari Mongkolit Tunnel. Tapi okey lah, not bad jugalah. Rumah bersih, aircon semua area. Bilik ada 2, bilik air pun ada 2, bersih dan besar. Korang tengok sendiri lah video ni, macam mana keadaan rumah tu. Hostel ni ada Android TV, ada wifi sekali. Siap ada sofa L lagi. Yang datang dengan family memang sesuai lah duduk sini. Kalau tak muat 2 bilik tu boleh lagi. Pentang je Toto tidur kat luar. Ekor mana? Kita dah siap. Toilet. Ada berapa toilet? Wow. Renovated. Allah. Ini macam kat rumah kita ni. Okey. Oh, mesti ada kan sebut.
Aircon. Okey, buka aircon. Pintu aluminium. Pintu boleh minta ke tak? Owner ni pemurah lah. Banyak juga ni Nescafe apa semua. Boleh minum. Kalau tak nak ambil Starbucks. Dalam peti pun ada. Alkohol tu jangan ambil. Selesai berehat sekejap, membersihkan diri, jom keluar cari makan. Wong ni dah makan Mongkolit Tanau. Sekali lagi kami pergi ke area Butterfly Hotel sebab di sini memang banyak kedai halal. Kebanyakan kedai memang penuh meriah, ramai orang. Kedai pertama kami masuk, tapi kerja dah cakap siap-siap memang lama kat menu. Mungkin makanan memang sedap lah, sebab tu memang menjadi pilihan ramai. Sebelum ni aku datang, aku tak pernah try kedai ni. So bila tengok orang ramai ni macam curious juga lah. Mesti sedap lah kan. Tak ada lah orang nak makan kat kedai ni kan. Disebabkan kami tak nak menunggu lama sebab masing-masing dah lapar, so kami berpindah ke kedai sebelah. Kurang sikit orang. Nama kedai Tuah Kitchen. Kedai tadi namanya Hafiz Seafood. Lupa aku nak sebut nama. Bersebelahan saja. Masuk siam, kau tak makan tom yum, memang tak sah. So inilah menu simple kami untuk malam ni. Syukur alhamdulillah. Tom yum dia sedap. Ada rasa lain sikit daripada biasa. Kami on the way ke Skywalk Ayaweng. Sebenarnya kami semua baru lewat. Harap adalah rezeki kami nak tengok awan nano kat situ. Kalau tak ada pun tak apalah, tak ada rezeki. Boleh tengok pemandangan yang cantik memukau. Perjalanan hampir sejam, akhirnya sampai juga ke tempat parking kenderaan di bawah bukit ni untuk naik ke Skywalk. Alhamdulillah. Jom kita cari parking dulu. Setelah kami naik, kami bertemu dengan ramai rider yang dah turun. Mungkin dia orang dah berjaya tengok awan nano kot. Harap ada rezeki kami tengok walaupun dah lewat. Sebelum ni dari parking ke Skywalk aku naik motor. Kali ni datang ramai-ramai dengan family, kena naik 4x4 lah. Tambang ni murah je, 30 baht untuk seorang. Anak kecil aku bagi free je. Alhamdulillah dah sampai ke Skywalk. Cuma tinggal sisa-sisa yang berbaki sahaja awan. Mostly dah hampir hilang. Tiket untuk naik ke Skywalk ni 200 baht untuk seorang, 30 baht untuk sarung kaki. So total 230 baht lah.
Skywalk tu adalah viewpoint baru sebenarnya. So aku berjalan ke viewpoint yang lama, yang asal kat sini. Sebelah je, tak jauh. Kita tengok macam mana view daripada viewpoint yang lama. View kat atas ni memang cantik gila. Boleh nampak Banglang Dam kat sana. Nampak macam Tok Kuchai Bridge juga kat sana tu. Kalau lah betul kan. Tak dapat awal kapek pun tak apalah. Ini pun sudah cantik. Subhanallah, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Di sebelah Skywalk ni ada satu kafe. Kalau nak bersarapan kat sini pun boleh. Menu dia macam okey juga. Biasalah kopi dengan kek mesti ada punya lah. Jom kita turun ke destinasi seterusnya. Kami ke Tok Kuchai Bridge Viewpoint. Jambatan sebelah kanan tu memang jambatan Tok Kuchai. Memang rider gambar kat sana lah. Dari Tok Kuchai Bridge Viewpoint, kami terus ke di dapur restoran viral di Betong lah. Ini kali kedua kita orang kat sini. Sebab semalam kita orang datang penuh. Hari ni nampak gaya pun penuh juga. Kat 20 minit juga berdiri nak dapatkan seat. Ramai lagi yang tak dapat makanan. Sebab bukan cuti sekolah, memang kedai ni diserang oleh rakyat Malaysia yang masuk ke sini. Lepas kami dapat tempat duduk, share dengan 2 family lagi. Diorang pun sejam tunggu nak dapat makanan. Kami decide cari kedai lain lah. Tak tahan kelaparan ni. Jual 22. Kami kembali semula di kawasan Butterfly Hotel yang memang banyak kedai halal. Kat sini pun ramai. Lama juga kami tunggu makanan tapi tak ada pilihan. Lepas makan kami shopping-shopping di 7-Eleven sikit dan kami ke Plaza Betong dan kita orang balik lah. Lepas tu di Immigration Thailand kami bergantung hampir sejam. Ramai sangat orang. Di Immigration Malaysia pula dalam setengah jam macam tu lah. Kami selamat sampai di Kuala Kangsar dalam pukul 9 malam. Kami tak sempat nak pergi ke Winter Flower Garden dengan kolam air panas Betong. Tapi next time boleh pergi lagi ni. Sebab ada tempat lagi tak pergi. Pyramid Tunnel macam tak minat nak masuk lah. Sebab bawa anak kan. Durian Betong ni tak sempat nak makan lagi. Tak jumpa lagi durian Betong ni. Bini aku dah midam macam masuk lagi ni. Tamat sudah road trip singkat kami di Betong, Thailand. Jumpa di trip yang akan datang. Assalamualaikum.